Tak ada masalah pun. Ha? China lawan dengan Malaysia. Bila kau China, terkibar bendera Malaysia kat situ, pun Malaysia, tekau Malaysia. Apa masalah? Takkan nak tak bendera PAS? Takkan nak suruh pelakon Cina tu kibar bendera PAS? Kan? Orang kata bendera Bangladesh pula. Pasal PAS dengan Bangladesh ke apa? Sama colour kan? Lebih kurang dia bentuk, dia bulat tengah. Tapi dia warna hijau dengan merah. Kan? Sama dengan PAS, perangai sama. Jumut. Bendera pun tak boleh. Macam mana je kerajaan? Engkau besok kalau jadi, kalau na'udzubillah lah, kalau mereka jadi kerajaan saudara, mana negara nak berkawan dengan orang macam ini? Bersangka buruk je dengan luar. Dengan bendera tak boleh tengok, ni tak boleh tengok. Dan kepada otak dia bendera bulan je lah. Siapa yang bendera satu macam bulan, Jepun boleh, pasal Jepun macam bulan sikit, dia tu. Kita kawan. Satu lagi Bangladesh, kita hijau, merah, kita kawan. Lain tu semua komunis. Kan tu, nak jadi kerajaan. Jalur gemilang tu pun mereka tak tahu apa. Tanya Haji Hadi tu. Saya minta walaupun tuan tanya Haji Hadi. Apa maksud 14 jalur gemilang? Dia tahu tu. Dia dah belajar tu. Apa yang kerajaan buat di mana yang baik patutnya kau akhlak Islam kan. Kalau yang baik sokong lah. Betul bagilah penambahbaikan, idea penambahbaikan. Minta kecam. Kan? Gaji minima kau nak kecam. Kau marah, Anwar bayar 1,700, 1,700 gaji minima, dia kata. Rendah sangat. Penyekilang tu. Dia fikir tang orang. Yang ni guru pasti dia tu. Guru pasti tu 1,700 boleh tak bagi. Tapi bila Anwar umumkan 1,700 kepada swasta, gaji minima dia kata 1,700, maksudnya 2,000. Mana boleh orang anak muda nak makan apa 1,700? Bagi kilang mau token-token besar ni sepatutnya gaji minima tinggi lagi. Sedap cakap orang. Ni guru pasti kau ni, guru pasti kau ni. Guru pasti kau di 1,700 pun tak dapat. Kesian lah ustazah-ustazah kerja pasti tu. Ngajar anak, kalau ustazah, tak apa, kita suka lawan dia. Ustazah tu, dia tu jihad. Tak bagi duit, tak bagi gaji, perlu tak bising. Kau orang bising pasal apa? Dia pun tak bising. Sebab dia janjikan tempat dia besok, Tuhan bagi kat syurga. Dunia ni hanya sementara, dia kata. Sementara je dunia ni, ustazah. Ustazah janganlah bising pasal gaji. Ni. Bebas. Kan? Bila guru pasti cerita pasal gaji, ustazah janganlah bising pasal gaji, ustazah. Kita manusia ni, dunia ni sementara saja. Harta dunia ni bukan boleh buat mati. Gaji sikit tak apa, ustazah. Bersyukurlah apa yang ada. Walaupun 500 ke 600 kita orang bagi ustazah gaji. Tapi percayalah, di akhirat besok ustazah dapat lebih daripada tu. Berganda-ganda ustazah dapat. Biarlah. Jangan ikut puak-puak tu. Guru-guru kemas dapat gaji beribu. Tak apalah dia orang. Dia dapat dunia. Akhirat dia tak dapat. Tapi ustazah ni besok, dunia ustazah dapat sikit. Tapi akhirat besok, ustazah dapat banyak. Berganda-ganda. Takbir! Takbir! Kata ustazah ni pun. Lepas tu ustaz balik nak bayar fire. Kan? Ustazah balik naik basikal chopper. Kan? Balik rumah. Ustazah ni kayu basikal. Atau motor Honda buruk. Ustazah balik. Dia dah kelas pasti. Ustaz yang nasihat tadi naik biar saya. Kan? Bila pipas ke Ustaz, ada pula tu. Takbir! Takbir! Dapat 500. Jadi cikgu guru pasti. Tunggulah mati esok. Tuhan bayar kat akhirat dia tu. Dia lebay nasihat tadi, dia tak tunggu. Dia tak tunggu akhirat. Dekat dunia dia basah dah. Lebay dia saudara. Dia tak tunggu akhirat. Dekat dunia dia basah dah, syurga dunia. Kereta mewah, Mercedes, Velfire, nombor pelat pula PAS 1, PAS 2, PAS 10, PAS 3. Nombor pelat kereta masing-masing. Anwar pun nombor pelat depan kau. VAV berapa nombor Perdana Menteri? Kan? Anwar Perdana Menteri tu. Boleh je kalau Anwar bagi tahu teknolog, saya nak nombor pelat powernya, bagusnya nombor pelat. Saya nak PMX 10. Confirm Anwar boleh dapat PMX 10 pelat dia. Anwar tak pelik pun. Mana kata dapat daftar VEV berapa nombor saya tak ingat. Kan? Yang taki tu TAK 1. Nombor pelat dia orang saudara. Kalah kereta kita. Nombor pelat dia tu boleh beli kereta cash dalam sebiji. Kan? Tapi bila orang offer dia PUK 1 tak nak pula. PUK 1. Kan? Ambil lah. Bagi motor snack. Kan? Ada satu pelat. Cantiknya pelat. Apa dia? PUK 1. Sesuai lah Ustaz. Okay. Tak nak saudara. Tak nak dia. Najis Mughalazah dia kata. Kan? Pas. Kan?
Patutnya ambil plat PAS 1K ujung dia tu. Baru cantik. Bagi kat Lebih Hadi pakai. Tuan Guru, ni plat baru cantik ni. Ada ujung, ada huruf lagi. Apa dia? PAS 1K. Kan? Bagi kat dia pakai. Dia kan tahu apa tu. Dia ambil tu. Dia bodoh. Kan? Dia naik bangga dia kata. Dah cukup jumlah, lebih mencukupi. Dah cukup jumlah, lebih mencukupi. Dia naik dah kereta tu. VEV 1158, betul ke? Nombor PMX kan? Dulu masa ada flat PKR mula-mula kat Perpinang keluar tu. Ada tak Anwar Ibrahim ke anak-anak dia berebut ambil nombor? Tak ada. Kan orang lain pimpin politik lain ada lah. Tapi tak gila apa benda tu saudara. Dia bukan jiwa nak bermewah-mewah, bukan jiwa nak menunjuk-nunjuk. Tapi lebay ni usaha kereta, nombor pelat pun dia kira.